Satu benda yang aku nak advise korang kan, kalau korang nak pakai duit cepat, jangan buat konten. Percayalah, sebab apa? Korang nak buat konten library pun ambil masa nak bina, korang nak cari idea, korang nak record, korang nak post, benda tu semua ambil masa. Alhamdulillah TikTok aku dah start panas lah aku istilahnya. Maknanya dah lebih daripada 200 sebab korang pun tahu TikTok ni dia ada penjara 200 view. Maknanya video yang kita buat tu tak melebihi 200. Tapi dalam seminggu dua ni dah ribu-ribu, which is quite interesting. But tak convert lagi pada apa-apa sale lah. And hari ni aku baru letak showcase aku untuk buat affiliate. Sebelum ni aku pernah buat affiliate tapi aku tak buat secara serius pun. But after this, we'll see if anything, kalau benda tu boleh terjadi. Sebab ada orang kata dia buat jadi dengan showcase ni, tapi yalah tengok volume dia pun banyak, aku volume sikit je. So it's gonna take some time. Untuk Facebook tiba-tiba aku tengok pun dah jadi panas juga. View aku dah lebih daripada 200 juga, tak sampai 1000 lagi. But I think 200-300 aku tengok konten-konten pendek yang aku post dekat YouTube kan, dekat YouTube, kat TikTok, aku post juga kat Facebook, and view dia pun dah start naik kan. Jadi point aku, memang ambil masa lah nak bagi akaun-akaun ataupun channel YouTube ni untuk panas. Maknanya kena post hari-hari, and then nak kena bagi algoritma tu kerja untuk cari audience. And of course lah, kalau korang dapat tengok video ni, korang mungkin calon audience aku, and korang akan decide, korang sendiri yang decide sama dia nak terus menonton atau tak. It takes time, but somehow aku rasa benda ni dia macam foundation untuk bisnes aku atau usaha aku di masa depan lah. Point yang penting, orang tengok wajah aku, yang penting aku share cerita, yang penting aku share manfaat, yang penting ada orang dapat manfaat and dapat improve hidup dia ke, ataupun dapat buat decision lebih baik yang boleh ubah trajectory hidup dia ke. I don't know. I'm just putting myself online. And macam aku pernah cakap, aku try to share benefit. Kalau ada orang tanya, aku cakap. Kalau ada orang komen, selalunya pendapat dia orang tu memang inline dengan value aku. So aku galakkan, aku galakkan, and that's what I'm doing right now lah. Engagement biasalah, kalau TikTok tu dah mula banyak, dah dapatlah komen-komen, like and share. Save. Untuk share aku tak tahu ada orang share ke tak. Jadi benda ni memang ambil masa. Aku dah boleh nampak dekat analytics dia start rolling. Cuma macam all these social media, diorang macam satu big funnel kan. Aku kumpul ramai-ramai orang, and dari situ tengok siapa yang convert. Maksudnya convert jadi paying customer. It's a long process. Aku tak rasa nak give up lagi. Sebab somehow benda ni dah jadi sebahagian daripada hidup aku, rutin harian aku. Selepas breakfast, aku akan buat konten. And since aku buat konten pendek, benda tu on the go. And good thing, satu kelebihan bila konten tak viral, kita boleh recycle balik konten tu, point dia. And orang baru pula, algoritma akan dapatkan audience baru. And kalau audience baru suka, diorang akan follow, diorang akan tengok video lain, which is a very good thing. Jadi benda tu pun dah jadi rutin aku untuk buat konten, and aku pun ada source of income lain. So that's why aku boleh lagi buat benda ni. Kalau rasa nak buat full time, not yet, because I'm not making any single cent from any content creation yet. Aku tak ada buat duit lagi. But tak apalah, keep doing. Aku akan keep posting. Aku nak content library aku ni banyak. And memang bukan senang nak senang. Itu dia kan. Tapi kalau korang, jadi
Tapi kalau korang rasa nak jadi content creator, buatlah. Kalau memang tu passion korang kan. Point aku, kalau korang nak buat duit cepat. Benda ni boleh buat duit, tapi ambil masa. Kalau korang nak buat duit cepat, yang ni bukan content creation, bukan untuk korang lah. Korang kena buat benda lain. Maknanya, I don't know, menjual ke, bekerja ke, kan. Benda ni memang ambil masa lama. And of course lah, video panjang macam ni, aku akan update progress aku, apa yang aku dah buat. I think that's all. Tak banyak aku nak cakap hari ni. InsyaAllah, aku akan post lagi. Yang mana nak tengok dari episod yang sebelum ni, aku letak kat sini. Yang nak tengok the whole playlist, aku letak kat sini. Thank you so much. Assalamualaikum.